Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May you be in the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi. The Prophet alaihi salatu wasallam said, siapa yang berpuasa, whoever who fast the month of Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman, yakin dengan Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosa dia yang dulu. Some of us carry weights, 10 kilo, 20 kilo, we go to the gym. It's easy for us to discipline ourselves with a certain weight in our hands to carry or in parts of our bodies. Tapi kalau weight itu diletakkan dekat atas kepala kita dan dibiarkan sahaja, mau patah leher kita ni, badan kita akan rosak, kesakitan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, begitu juga dengan bayangan dosa yang ada dekat pundak bahu kita ni. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Macam mana kita nak buang dosa-dosa kita ni? Salah satunya ialah dalam proses ibadah puasa. Dan bila kita cakap tentang proses puasa, bukan masalah makan minum. Kalau masalah makan minum tu masalah sepele, masalah kanak-kanak. Kanak-kanak lah tengok jam bila nak buka puasa, kan, dan tanya lauk apa. Itu kanak-kanak punya level. Orang yang dewasa, orang yang tua, orang yang sudah matang, dia tahu nilai dosa yang dia buat, dia nak hapuskan, dia tak tengok kepada jam berapa dia puasa. Yang dia lihat itu macam mana, apakah cara-cara untuk aku menghilangkan dosa-dosa aku dulu. Dan salah satu cara daripada cara yang banyak ialah dengan kita menginfakkan sebahagian harta kita untuk orang yang berpuasa. Kita tahu jiran kita berpuasa, kita belikan lauk, kita bagi kat dia, belikan kurma, kita bagi kat dia. Sebab bila kita buat benda itu, semua kebaikan yang orang itu buat, kita akan dapat, kita akan peroleh. Jadi kita bagi makan kepada jiran kita, kepada pakcik yang selalu datang masjid tu. Pakcik tu buat apa? Pakcik tu sembahyang sunat, kita sangka baik lah. Jangan suka sangka buruk. Pakcik tu apa lah, buat apa lah, ini itulah. Allah bagi tahu kita akan dapat pahala orang tu, bukan dosa dia, kan? Jadi apa yang mungkin kebaikan-kebaikan yang dia buat, dan kita tak tahu apakah amalan, manakah amalan yang Allah terima. Kadang-kadang satu orang tu dia tak ada buat amalan apa-apa pun, tapi dia punya Allah, waktu dia sakit tu, Allah, sebutan Allah tu, Allah suka dengan tu, Allah terima, dengan sebab tu masuk dalam syurga. Kalau kita dapatkan, Masya Allah. So here what we're saying is that amongst ialah kita bagi makan orang yang berpuasa. Brothers and sisters, we have students as far from China who is studying with us. Nak tak you dapat pahala sikit dengan you infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Infakkan harta dengan you sponsor makan mereka. We need around 1,000 plus, 1,400, 1,900, I cannot remember the numbers. Dulang for one whole month of Ramadan. Satu dulang 5 orang makan. Andai sekiranya anda berminat, sudilah hubungi kami insyaAllah di talian kami yang tertera. Andai sekiranya mahu infak barang bahan mentah, dipersilakan. Bawang, beras, ayam, daging, telur, dipersilakan. Hantar ke madrasah kami, mana-mana saja madrasah. Kalau banyak kita boleh datang ambil. Andai sekiranya anda mahu bagi zakat, ataupun wakaf, boleh hubungi kita. Fidyah juga kami terima. Kalau nak kita tolong kirakan zakat dan sebagainya, juga kami boleh bantu. Itulah harapan kita pada bulan Ramadan, supaya dapat kita sama-sama buat amal soleh, mendekatkan diri kita ke hadirat Allah, termasuklah bagi makan. Jadi kita buka peluang, siapa yang bijak, yang mahu, dipersilakan. Mudah-mudahan Allah SWT balas kebaikan. Assalamualaikum.